So hello guys, so this is the condition of this capsule room. Dia actually quite cozy, cukup lah untuk semua keperluan kan. Lepas tu the only downside is that dia ada dua jenis, satu female dom, lagi satu mixed dom. Tapi kat sini aku expect lelaki akan ramai dekat mixed dom, tapi actually female dom dah penuh, dan mixed dom ni penuh dengan perempuan saja. So kat sini tak ada lelaki lain. So kita orang yang macam segan sendiri nak kulu kilir, sebab kiri kanan depan belakang semua perempuan lokal, mostly perempuan. Foreigner pun ramai, Itali, British semua ada. So kita orang yang nak lalu lalang yang Nombor 2 is about sampah. Nombor 3, okay, kawasan Gunung Irau yang Mossy Forest ni dia adalah perumah kepada orchid, koribas. Koribas ni orchid yang terkecil. Nanti kalau ada bunga kita akan tunjuklah. Lichen, mossy, terus kita punya hashtag is jangan pijak lumut. Because dekat lumut tu macam-macam spesies ada. Ada periuk kera, ada orchid. Saya Rafiq, saya berasal daripada Selangor. Saya berasal daripada Selangor. Selangor ke Kedah. Sorry. So kita nak pergi ke Mount Kinabalu. So kita akan turun ke Mount Everest dan turun ke Mossy Forest. 3 gunung ni kita akan buat. thank you. Welcome. Buka ni. Tak tahu.
Cauliflower. Cauliflower. Baik kau cakap ni. Celery. Itu terukkan. Uish. Bawah ni. Bawah ni bawah. Ha? Ajak loncat. Sepasal. So hello guys. So sekarang kita dah dekat checkpoint. Checkpoint berapa? 5. Checkpoint 5. Daripada 6 checkpoint. So ni mana mosi dia. Okay. Tak tahulah siapa ajak hari tu. Tak tahulah kenapa ikut. Yang ajak dah kat atas. Ni cantik dia ni. Oh dah, sorry. InsyaAllah. Dah nak sampai checkpoint Mini Irau. So ada lagi sikit lah. Tapi memang susah. Saya punya okay. So okay, sampai checkpoint. Okay. Tadi kita dah lepas Mini Irau checkpoint. So kita sekarang nak on way to Irau, puncak Irau. So ni view dia. Memang berbaloi.
untuk explore. Masuk pula. Tiga, 4, 5. Kita baru sampai checkpoint 4. Ada 3 checkpoint lagi dan sampai checkpoint 1 sebelum kita balik. So 3:41 petang. Tadi hujan. Suhu memang sejuk yang amat. Memang the best lah. Cuma bahaya sikit lah. Memang licin gila. Kita tengok. Mana yang lain? Yang lain, yang laju terlalu laju. Yang dah 30-an kat belakang. Tu dia macam ni lah. Masa hujan tadi memang terlalu berkabus. Memang putih dah angin. 1 hour left before we should arrive at our first checkpoint. So ni keadaan pukul 4 petang dekat Irau. Memang berkabus. Tadi hujan. Suhu around 13 to 12 degrees Celsius. Memang sejuk gila. Nak naik dia pun tak mudah. Dia bentuk W. So tadi kita turun dulu. So nak balik kita naik.